Kerana segala yang kita fahami itu hatta kepada kuantum fizik dan semuanya itu pun itu sekadar ilmu yang akan kita tinggalkan di dunia. Kita akan tinggalkan. Kita tidak akan menjawab jawapan kubur man rabbuka Allahu rabbi itu dengan ilmu tadi. Kita tak akan jawab dengan itu. Jadi tidak salah. Ini bukan kata salah. Tidak. Tidak ada salah kerana mana ada hikmah yang salah. Tak ada hikmah yang salah. Macam cerita Nabi Adam tadi tu. Dia makan buah khuldi tu. Mana sudut hikmah tak salah. Kenapa? Kerana itulah sebenarnya ketetapan permulaan manusia. Ada orang cakap kan, dia kata, kenapalah Nabi Adam ni makan buah khuldi tu ya. Cuba dia tak makan semua. Kita lahir-lahir dekat syurga. Mana ada? Mana ada kita akan lahir kat syurga? Syurga bukan tempat melahirkan. Syurga bukan tempat kelahiran. Syurga bukan tempat buang air. Itu kita baca sifat syurga. Hadis belakang. Sifat syurga. Bukan tempat berpeluh, bukan tempat berkahak, bukan tempat berhingus, bukan tempat buang air besar, bukan tempat buang air kecil. Dan bukan tempat beranak pun dalam syurga. Jadi memang itulah hikmahnya. Makannya Nabi Allah Adam tu buah khuldi tu minal hikmah tu sehingga turun dia ke dunia. Jadi ini kebaikan yang kita tak nampak, sudut hikmah kita tak nampak. Ya. Jadi tengok. Maka balik kepada kita kata tadi bahawa segala ilmu yang kita ada hendaklah kita balikkan dia kepada Allah. Mengenal Allah. Menjadi kita lebih kuat hubungan kita dengan Allah. Jangan hubungan kita ke dunia. Contoh kita dah belajar satu perkara, hubungan kita ke duit tu lebih kuat. Oh, ini lagi banyak duit kita boleh buat ni. Betul lah. Kan? Betul lah, tak salah. Tapi janganlah situ rugi. Kan? Tetapi lebih menjadikan kita sedar betapa hebatnya pencipta ni. Dan Allah bagi kita di dunia untuk guna-gunalah. Allah suruh guna. Kenapa? Kerana di situ kau akan nampak kehebatan aku. Bila kita guna, kita kaji. Makin terserlah keindahan, kehebatan, keagungan Allah. Tak ada dalam kajian itu menjadi sia-sia.